X-Rate Fun. X-Rate ni bukan rating tau, tapi pada korang yang memang dah ambil kaji semua tentang Disney ni, korang tahu Disney ni memang terkenal, memang popular dengan dia punya subliminal message. Message. Subliminal message. Message lagi, ya Allah. Subliminal message. Subliminal message ni dia adalah mesej-mesej rahsia yang Disney sengaja selitkan dalam video, dalam kartun diorang, dalam drama, dalam siri, dalam movie. Iaitu mesej-mesej paling famous lah, mesej-mesej yang benda-benda kotor, benda lucah. Korang boleh nampak, aku boleh tunjuk satu persatu klip ni. Korang boleh nampak mesej-mesej lucah yang Disney tunjukkan ataupun paparkan dekat kartun-kartun diorang, yang hanya orang dewasa saja yang tahu tentang benda ni. Budak-budak kecil mana tahu kan. Tapi bila diorang dah di-expose dengan benda ni, memang diorang akan tahulah. So, Disney bukan selit dekat kartun-kartun diorang je ataupun dekat movie-movie diorang je. Dia juga ada selit rahsia-rahsia mesej-mesej lucah ni dekat Disneyland. Kalau korang perasan, ada patung Walt Disney yang terletak bersebelahan dengan Mickey Mouse. Korang kena tengok betul-betul dari sudut bersebelahan. Korang akan nampak ada benda yang terkeluar dekat patung Walt Disney tu. Disney memang dah berleluasa dengan lawak-lawak lucah yang macam ni. Aku bukan nak defense diri aku. Kalau korang tahu, itulah subliminal message. Dia bukanlah lawak lucah yang secara direct, tapi disebabkan subliminal ni dia macam iklan-iklan yang ada dekat jalan tau. Kita pandang, kita bukan buat endah pun. Kita pun ada yang tahulah kan, ada yang nampak lah, yang tak nampak lah. Tapi dia akan jadikan kita ni normal dengan benda tu. Even kita dapat lawak lucah ke apa kan, kita jadi normal dah. Aku tak tahu lah, bahaya sebenarnya subliminal message ni. Kita tak perasan pun benda tu, tapi benda tu dah diterapkan dalam otak kita sampai kan kita jadi normalize benda tu.